Halo, apa khabar semuanya? Inilah si M. Lim Kon Eng. Dia ni lah yang bina banyak projek pulau-pulau di Cameron. Cameron pula di Pulau Pinang. Okey geng, di Penang kedai-kedai buruk macam ni telah dibeli oleh toke-toke Cina. Mereka bagi sewa buat kedai makan. Okey, dekat Pulau Pinang ni, anda jangan terkejut lah, jangan kedekut lah, sebab sini makanan banyak. Anda boleh try lah, kedai Cina ke, kedai Melayu ke, kedai India ke, boleh. Yang mana ada orang Melayu masuk tu boleh try. Lepas tu dekat sini duduk dalam kedai-kedai lama. Kalau dekat negeri lain harga mahal. Lagi satu, makanan Cina macam laksa, rasa macam Cina lah. Cina punya laksa ni dia bahan cukup. Laksa Melayu selalu barang tak cukup. Cina dia punya laksa cukup air asam cukup, ikan cukup. Lepas tu dia bagi dalam kuantiti style Cina lah, bagi kita lapar lagi. Lepas tu kita boleh makan oyster, telur ikan lah, telur potong dengan telur sedap. Tak boleh lawan lah sini, Cina punya masak. Lepas tu dekat Lebuh Aceh, kita juga boleh lepak dekat Padang ni lah. Padang ni satu-satunya tempat kucing berak guys. Anda tak percaya, bau kutik kucing banyak. Ada juga orang majlis kat sini kerja tengah rehat, kesian tu. Tengah rehat dah tu, kesian. Sampah dekat Penang ni jangan risau lah, ada orang jaga punya. Okey geng, saya hari ni saya nak gerak ke Strathquay, Eastern Oriental punya company yang buat ni tahun 2010. Tempat ni macam London geng. Strathquay ni dia kira tempat macam marina lah, marina. Ada Melbourne Cartel. Sini banyak orang putih lah, anjing pun banyak. Kalau kat sini datang, okey lah. Cina-Cina Penang dia tak sombong macam Cina KL sombong sikit. Ni saya pot anjing road jogging. Sini orang India, orang Cina selalu bawa anjing lah. Anjing jenis bulu-bulu kecil-kecil tu. Jogging sini, jogging sana. Lepas tu daripada sini boleh tembus ke Crown Apartment tak lama lagi lah. Tengok saja geng. Rumah tu harga semua juta babe. Memang celaka lah. Memang kalau nak duduk Penang ni, orang Singapura, orang US banyak dah pindah sini. Dia mampu beli. Lepas tu dekat sini kalau datang bawa basikal lipat geng, boleh pergi jauh geng. Yang seronoknya dekat Penang ni, dia punya suasana macam negara lain sebab banyak foreigner pendatang. Okey, selama 5 hari saya 4 malam di Strathquay. Di sini Tanjung Tokong modal habis dekat 1,000 geng. Hotel mahal geng. Bukan mahal sangat, boleh lah. Baru selesa geng. Dekat sini juga port baik. Orang Melayu tak tahu kat sini. Sini tempat foreigner. Sini banyak orang tempatan je tahu. Selalunya orang datang sini, orang naik basikal bawa budak-budak jogging lah. Lepas tu sini kawasan jogging. Tom and Jerry banyak. Jangan terpijak geng. Babi punya anjing sini. Anjing sini lepasan anjing ni, dia tak boleh bela tau. Dia tahi tak bau. Babi bela kucing tau. Kucing tahi bau kita boleh tahu. Okey guys, dekat sini memang tempat foreigner lah. Ada sekolah-sekolah orang putih ni. Iuran pun dekat 50,000, 60,000 saya dengar lah. Memang tak guna lah tempat macam ni kan. Okey geng, inilah Hotel Honda Jazz saya tidur. Boleh dikatakan hotel ini dekat dengan Lotus. Okey geng, pergi dulu, bye bye.